Datuk Seri, dengan penuh hormat saya ingin mengulas apa yang Datuk Seri dakwa tu. Kerajaan JRS paling gagal di dunia, Datuk Seri ya. Oh, ini satu tuduhan berat. Datuk Seri, saya sering memberikan ulasan berkenaan dengan pencapaian kerajaan JRS dalam tempoh 5 tahun ini. Hasil negeri tertinggi dalam sejarah, rekod pelaburan juga tertinggi 56 bilion, peluang pekerjaan dibuka hampir 20,000, pelbagai program inisiatif diberikan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, sosial, kebajikan, pembangunan modal insan dan infra air, elektrik dan jalan raya. Work in progress, Datuk Seri. Tapi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri terlupa, Datuk Seri juga pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan ini. 2 tahun lebih Datuk Seri jadi Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya, jaga air, jaga elektrik dan jaga jalan raya. Tapi sepanjang tempoh tu Datuk Seri, apa yang Datuk Seri buat? Berapa banyak loji rawatan air yang siap? Kalau tidak siap pun berapa banyak loji rawatan air yang dimulakan ketika Datuk Seri memegang KKR di Sabah? Berapa jalan raya yang siap? Apa projek elektrik yang dimulakan oleh Datuk Seri? Jadi Datuk Seri, saya ingat kalau mau tuduh kerajaan JRS paling gagal tu, kena tengok-tengok juga. InsyaAllah rakyat menilai mana kerajaan yang benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat buat mereka. Dipersilakan PGRS. Okey. Ada slide. Ustaz. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, sore. Saya Azrul, PGRS, Gagasan Rakyat Gabungan Rakyat Sabah. Saudara-saudari, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah ni sudah genap 5 tahun dan Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan. Dalam tempoh 5 tahun ini, Kerajaan Negeri pimpinan Datuk Seri Haji G berdepan dengan pelbagai cabaran. Pertama, kita tahu PKP, sangat panjang tempohnya. Dalam tempoh 5 tahun itu, dalam tempoh PKP itu saya ingat berakhir pada Oktober tahun 2021. Hampir setahun, tempoh 5 tahun itu diganggu oleh PKP ataupun pandemik COVID-19. Kemudian kita juga dicabar oleh kemelut politik. 2 kali Perdana Menteri bertukar. Bukan senang tu saudara-saudari. Bertukar Perdana Menteri, bertukar sedikit polisi. Dan Alhamdulillah kerajaan negeri masih kekal walaupun kerajaan di peringkat persekutuan bertukar beberapa kali. Yang ketiga, kita berdepan dengan kemelut ekonomi. Ekonomi global disanggah, ekonomi negara dan ekonomi negeri, dan ini merupakan antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Haji G, selain yang disebut oleh saudara Farid tadi, langkah Kinabalu yang juga merencat sedikit sebanyak tempoh pentadbiran kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Pun begitu saudara-saudari, Alhamdulillah. Saya mau kongsi sedikit saja. Saya mau buka ruang untuk pertanyaan adik-adik saudara-saudari. Kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Haji G telah berjaya merekodkan, melakarkan pelbagai pencapaian. Apapun disebut, apapun dihujah, ini rekod. Pertama dari segi kutipan hasil kerajaan negeri. Sebelum ini hasil Sabah sekitar 3-4 bilion. Tapi hari ini hasil negeri Sabah sudah mencecah 7 bilion. Ini satu kredit yang perlu diberi kepada kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Haji G. Dan apabila hasil kerajaan meningkat, banyak potensi, peluang, program, inisiatif disediakan kepada rakyat. Khususnya orang muda, terutamanya pendidikan. Saudara-saudari boleh tengok. Sentosa, buat pertama kali dalam sejarah, kerajaan negeri bagi subsidi kepada pelajar Sabah yang belajar dalam negeri, RM300 seorang. Pelajar Sabah yang belajar luar negeri, Semenanjung, Sarawak dan Labuan, RM600 seorang. Dan tahun ini, bermula tahun ini saudara-saudari, kerajaan negeri perkenalkan program Bayu, bantuan yuran muid, seramai 4,416 orang pelajar muid tahun ini, tidak payah bayar yuran muid, dibagi bantuan oleh kerajaan negeri Sabah. Kenapa? Sebab kita ada pendapatan yang meningkat. Dalam soal kebajikan, sosial, inilah kerajaan yang telah perkenalkan macam-macam kebajikan. Rumah Mesra SMJ, 7,500 unit rumah telah dibina sejak tahun 2022. Ini satu pencapaian yang amat memberangsangkan. Ramai orang miskin yang tidak ada rumah dibantu untuk mendapat rumah secara percuma. Program syukur, sentuhan kasih rakyat Sabah, bantuan RM300 seorang selama 12 bulan. Setiap bulan, hampir 100,000 ketua isi rumah dalam kalangan miskin dan miskin tegar dibantu. Betul? Masih ramai orang-orang susah di Sabah yang perlu dibantu, tapi ini pilot project. Saya yakin tahun depan JRS masih memerintah lebih ramai
orang-orang susah akan dibantu melalui program-program seperti ini. Pembangunan modal insan, Farid antara orang yang menggerakkan suatu ketika dulu, Fellow SMJ, Adun Belia Sabah dan pelbagai platform untuk orang-orang muda. Saudara Azrul, nama sama, tapi orang lain-lain lah. Antara produk Fellow SMJ. Dan dia hari ini antara orang yang mengelolakan program ini. Berikan tepukan kepada dia. Saudara-saudari, ada banyak lagi. Kalau mau cerita pasal infra, menyelesaikan masalah air, elektrik dan jalan raya, kerajaan telah pun memulakan projek-projek strategik, projek-projek yang signifikan sejak tahun 2021. Contohnya air, 18 projek sedang berjalan dan kebanyakan projek ini akan siap tahun depan. Hasil kerjasama strategik kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebab itu kita perlunya kestabilan. Dalam soal jalan raya, Pen Borneo Highway yang satu ketika terberhenti sekejap, sudah mula digerakkan secara serius. 16 package fasa 1A, 4 siap dan kebanyakan siap pada tahun ini, tahun depan dan berakhir pada akhir tahun 2027. Begitu juga dengan soal elektrik, pelbagai projek signifikan sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, dibantu oleh kerajaan persekutuan demi menstabilkan, menyelesaikan isu-isu legasi. Ada banyak lagi saudara-saudari, peluang dan potensi kejayaan kerajaan ini dalam sektor oil and gas sebagai contoh. Ini kerajaan yang betul-betul memberikan khidmat bakti kepada rakyat. Dalam soal industri minyak dan gas, sejak sekian lama diperjuangkan oleh pimpinan kita. Hari ini dengan strategi yang berkesan, kita telah mengikat Petronas melalui CCA. Dan melalui CCA itu kita telah mendapat banyak hak untuk kita teroka minyak dan juga gas yang ada di Sabah. Kita telah pun menjual minyak mentah melalui SMJI Sdn Bhd di Semarang dan beberapa lagi kawasan yang akan kita ambil. Kita akan kerjasama dengan Petronas yang akan menjadikan hasil dan pendapatan kerajaan negeri itu lebih baik. Jadi saudara-saudari, saya sangat setuju kalau orang-orang muda memilih dan menjadi ejen kepada kestabilan. Terima kasih. Okay.